Halo, Kesi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Radin? Pak Radin ya, telefon siang sikit, jadi tak berapa meleret lah perbualan Pak Radin. Silakan. Ini ada anak ya. Pak Radin, semalam ada seorang pendengar tanya, kebetulan Pak Radin telefon ni, tentang jiran sebelah, kata beliau. Sebabnya semalam belum ada yang berikan pendapat pandangan lah. Jadi dia suruh tanya pada Pak Radin, jiran sebelah setiap hari Khamis malam Jumaat suka bakar asap ni, kemenyan. Ya. Dan kemudian asap kemenyan tu baunya akan masuk ke dalam rumah. Dia pula tinggal seorang diri, suaminya bertugas malam. Jadi dia takut adakah dengan asap kemenyan masuk dalam rumah tu juga akan turut mengundang makhluk-makhluk ni untuk singgah ke rumahnya. Dia tanyalah, dan mungkin Pak Radin boleh berkongsi pendapat. Silakan. Ni Pak Radin cakap ikhlas ya, Kesi. Banyak asap antara asap, kadang betul, Kesi. Tapi yang pertua, yang jin takkan masuk, takkan berdamping apa kalau kita menggunakan apa tau, Kesi? Asap gerani, garharu, akar gaharu, atau orang kata. Tapi selalu kalau kemian Arab atau yang dipanggil, orang-orang kadang-kadang suka pakai yang orang-orang kuda kepang pakai, Kesi. Ini kadang-kadang itu dipanggil kemian Arab. Sebenarnya kemian ni ada banyak pecahan cawangan. Tapi itu pasal zaman-zaman dulu, saya tak nak masuk bab Islam lah, bab agama. Tapi memang digalakkan supaya dibakar apa saja dengan gaharu. Kalau tak gaharu atau apa tahu, ulu bati yang daripada Islam punya, itu tak akan mengundang orang kata alam-alam gaib. Tapi apabila mereka membakar kalau kemian biasa, Kesi, yang dipakai oleh kadang-kadang ni, Pak Din cakap ikhlas. Bukan kadang nak cerita pasal itu kebudayaan kuda kepang, tak ada menyinggung pasal permainan kuda kepang. Itu budaya baik, untuk hiburan aja. Tapi kadang-kadang mereka yang menggunakan, ini dipanggil apa? Kemian Sambrani, Kesi. Orang India cakap Sambrani, iaitu kemian Arab yang dia pakai macam bentuk batu-batu tu. Apabila kadang orang-orang pakai untuk permainan, untuk ini, itu, Kesi. Sebab paling cakap ikhlas, setiap benda kalau kita mengasap, Kesi, kadang-kadang dia bukan kerana memang dia boleh meresap, Kesi. Pasal apa? Asap ni adalah angin kan, tiupan angin. Apabila kalau jiran tu pergi naik ke atas atau pergi ke rumah kita, jadi bauan asap tu akan diikut oleh jin, Kesi. Sebab jin ni makanan dia asap. Jadi when the asap itu, dia punya smoke flows, travel, it follows the smoke. Dan apabila kalau meresap ke, orang kata terbanglah bauan asap tu ke rumah jiran tu dan akan masuk, Kesi. Dan lagi satu, Pak dia cakap ikhlas, kita bukan nak cakap permain, Kesi. Jangan main-main dengan orang kata kemian, Kesi. Sebab kemian asap itu pasal ada juga asap, kan Pak dia cakap gerharu boleh, atau macam ulu bati boleh, yang macam yang apa tahu, hijau bias tanggi tu, yang masjid-masjid suka pakai, itu haruman dia tu takkan mengundang, Kesi. Sebab ada bauan haruman asap yang memang orang kata dah jadi anti pada jin.com, orang tak boleh terima. Tapi Pak dia cakap ikhlas, kalau kemian biasa yang dipanggil kemian Arab, kemian macam batu-batu kan ada tu, yang dulu-dulu orang Melayu suka pakai kalau orang meninggal, dia taruh kadang-kadang malam, itu memang tak boleh, Kesi. Sebab itu adalah satunya yang dipanggil apa tau, Kesi, cukup kuat, Kesi, pasal bawaan dia tu bukan kerana asap. Sebab apabila dia telah dibakar dah mewujud menjadi asap, dan asap tu telah menjadi satu makanan yang cukup enak, Kesi. So punca jin datang ni kerana bukan kerana asap dia, Kesi. Sebab bauan yang mengandungi dalam asap itu yang menghidupkan, tarikan kepada makanan si .com.jin ni. Jadi itu pasal Pak Din cakap ikhlas. Wak Imah, kalau yang Pak cakap yang jiran tu, memang, Kesi, itu nombor satu apa tahu yang paling sedih, kalau dia lemah semangat, Kesi. Jadi untuk perempuan tu berhati-hatilah. Kalau ada orang asap, kalau dia lemah semangat, kadang-kadang bauan jin tu, Kesi, asap mengikut terbang. Bila terbang, jadi jin ikut. Macam jin nak tangkap itu asap, nak hidu dia lah. Macam orang main apa tahu, budak main glue sniffing, budak drug main glue, main super glue kan, dia main nak sedut asap kan. Itu budak drug makan glue. Tapi ni jin soal jadi macam drug addict pula.
Dia sudah ambil apa? Asap kemian tu, dia makan dan dia hidu KC. Jadi Pak Din cakap ikhlas, apabila kalau asap tu menerbang, asap yang penuh berkumpulan jiran bawah hantar ke atau gini, tiupan angin kan ada. Apatah lagi apabila dia buka tingkap di asap, kan dia akan terterbang. Apalagi kalau dia terbang, ikutlah si jin ni menghiburkan hati dia, mengikut mana haluan tiupan angin yang membawa jin. Apabila pergi ke jiran, dia akan pergi ke tempat jiran tu KC. Dan tapi satu, apabila tersedut oleh jiran, kalau jiran memang semangat, maka jin itu akan mengikuti dalam badan orang. Itu seperti macam ada transaction lah KC, satu macam persinggahan. Tapi itu pasal Pak Din cakap hati-hatilah. Tapi satu je petua dia, orang kata kirakan apa saja. Kalau ini Pak Din cakap dengan jiran tu yang pernah cakap, kalau ada asap-asap kemian ada gini, yang paling elok orang kata kisah, kalau boleh tutup pintu, atau kalau dapat bau dia, kalau boleh elakkan lah KC. Kalau tutup mulut sekejap ke apa, tutup hidung. Sebab Pak Din cakap ikhlas, memang orang kata kirakan asap ni tidak ada apa-apa, tapi kenikmatan di dalam asap yang dibakar, iaitu besi, asap yang seperti begitu menghidupkan suasana aura yang begitu amat mengindah bagi jin. Dan jin menghidup, jin bukan makan KZ, jin berasa begitu satu bersyahwat dengan asap tu, macam bernafsu lah KZ. Jadi macam kita budak macam perempuan-perempuan, kadang-kadang apabila dia nak beli bunga, kadang-kadang kita perempuan kan suka cium bunga tu. Sedapnya bunga ni. Baru dia kita beli. Jadi asap yang mereka kita malam Jumaat tu, tanpa mereka sedar, mereka telah mengundang apa tahu? Untuk kenikmatan. Jin merasakan haruman nikmat tu, tapi tanpa dia sedar, kadang-kadang bukan jin al-Islam, jin majusi KC. Apa yang dia datang, habis kalau perempuan yang lemah semangat, kalau budak-budak yang tak tahu, bila dia masuk, kita tarik nafas kan, kita sedut, bersatulah. Orang kata kirakan bawan jin tu tumpang semangkuk, kita pun tumpang semangkuk juga. Because kita ada hidung, Allah Ta'ala kita meniup, kita menyedut, dan dia menyedut. Jadi kadang-kadang dia nak menangkap asap tu KC. Jadi dia mengejar asap tu kena imbasan muka kita, hidung kita sedut, dia sedut. Bersatulah. Kadang-kadang imbasan jin pula dalam diri kita. Tapi kita tak boleh menyalahkan orang lah KC. Sebab masing-masing ni ada budaya sendiri Bukan Pak Din nak condemn. Kau nak pakai apa nenek asap, datuk asap tu kau suka lah. Tapi ini sebagai nasihat.